Jom teman Kak Ana melawat kebun belakang rumah pagi ni. Tengok apa yang ada. Kak Ana nampak ada beberapa biji buah limau kasturi yang dah masak. Kemudian Kak Ana ada tanam 3 pokok nanas dalam pasu. Yang ni pokok pucuk manis. Boleh buat sayur lemak nanti. Macam biasalah ada cip kantan kita sampai dah layu dah. Tak ada orang nak ambil nak makan. Jemur dah agaknya dengan bunga kantan. Kak Ana nak ambil daun pandan sebenarnya nak rebus bali. Sambil tu ajaklah hampa semua tengok kebun. Kak Ana ada juga pokok keledek. Ubi keledek ni nanti boleh harvest dan masak lemak dengan pucuk manis. Sedap. Arwah mak Kak Ana suka masak. Dan ada juga 3 pokok sebenarnya. Pokok roselle yang Kak Ana beli kat TikTok je benihnya. Dan alhamdulillah dah berbuah. Mudah-mudahan lebat dan boleh jadi biji benih kemudian. Kak Ana juga ada tanam kunyit dan